Okay guys, hari ni saya dah unboxing dah. Saya dah sampai rumah dah. Ini ikan saya beli tadi. Okay, tengok guys, 2 ekor. Mantap. Ni makanan kura-kura. Saya bagi dia tak tahu kenapa dia tak mau makan lagi. Tengok. Ikan lain yang nak makan ni guys. Muncul. Tu. Kalau kau nak makan. Tu. Tak boleh jadi dah ni guys. Biasa ni makanan kura ni. Tak tahu kenapa tak makan. Sekejap saya unboxing ikannya ni. Okay ni guys. Tak bosan awak masuk sekali dengan air dia guys. Tu tak boleh pasal dia ada macam apa tu, kotoran kalau merah tu saya kena keluar pakai tangan kot. Tengok je. Tu guys, ni Oscar-nya. Jadi kita lepaskan dia. Okay ni guys. Alamak, air dia dah keluar. Kita buka kat sini. Takut lagi benda merah ni. Tak tahu kenapa benda kalau merah ni. Kita ambil je dia. Jangan lari. Don't run. Okay. Ni satu ni. Dia kita letak kat dalam air guys. Okay. Ni dia jadinya 2 ekor. Kau ni nampak macam tak bahaya tak, sebab selalu saya tengok kat dalam ni dia ni ikan predator. Makan ikan lain. Jadi mungkin dia macam lemah-lemah sikit kot. Saya duduk tadi duduk kat dalam plastik ikan dia kan. Jadi ni saya dah set up dah. Takkan awal-awal dia nak makan lah. Ni saya pelik guys sebab saya beli makanan ni untuk abang nama kura-kura guys. Tapi tak tahu lah kenapa apa nama ikan emas, ikan kalago yang makan. Ni pelik guys. Mungkin saya letak tempat yang agak tak strategik kot. Jadi saya nak cuba-cuba letak dekat ni. Dekat kayu tu. Kan memang so dia nak makan tapi tak apa, nak boleh makan kan. Ni guys. Apa je? Jadi kura-kura tu dia masa tak makan tapi saya letak tempat strategik sikit, tempat yang dia memang biasanya akan lalu lah. Jadi ikan emas yang makan makanan kura-kura ni saya pelik kenapa. Ni ikan Oscar-nya duduk kat situ, tak tahu kenapa tak mau pergi balik. Jadi saya nak buka satu lagi ikan, iaitu anak ikan tilapia guys. Okay, ni ya guys ya. Aduh. Ni saya nak letak dalam bekam merah tu guys. Wow. Banyaknya anak ikan. Ni bila dia besar dia boleh makan. Okay, sebabkan klorin saya ni dah habis dah guys tau. Klorin saya dah habis, jadi saya kena tunggu dalam 30 minit jugalah nak bagi apa nama air ni okey sikit. Okey. Jadi dia akan dilepaskan. Dan saya memang akan bagi makan ikan lago je tau kat dia. Supaya kalau ambil besar-besar punya makanan, dia tak makan tu. Jadi kura-kura tu saya dah angkat dah pun. Letak tempat strategik, tapi tak mau makan juga, tak tahu kenapa. Lembek sangat lagi, dia akan mengeluarkan patogen untuk patutnya lah. Ni Oscar, okay, dia dah mula beradaptasi sikit. Mula beradaptasi dengan tempat-tempat ni. Tengok dia orang. Jadi itu saya untuk video kali ni. Bye bye.